So guys, selepas I Lestari, I Sina, I Citra, lepas tu I yang terkini, I Mas, dan kali ini I Legacy pula. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi untuk saja simak aku Faizuan. So, berita terkini aku nak bagi tahu korang, lain diminta, lain yang diperkenalkan oleh KWSP sendiri, dan mungkin korang nak tahu apa itu I Legacy. Jom kita tengok paparan daripada berita online. Daripada berita harian online, KWSP perkenal inisiatif iLegacy, iMas, kalkulator matlamat persaraan. Yang mana Kumpulan Wang Simpanan Pekerja memperkenalkan 3 inisiatif baru iaitu iLegacy, iMas dan kalkulator matlamat persaraan dalam usaha memperkukuhkan kesejahteraan persaraan serta jaminan kewangan merentas generasi. Langkah itu diumumkan KWSP menerusi beberapa penambahbaikan yang memberi tumpuan kepada aspek pengumpulan simpanan, pengurusan pendapatan persaraan dan kelangsungan kewangan ahli selepas bersara. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata inisiatif berkenaan mencerminkan komitmen berterusan institusi itu dalam membantu ahli membuat keputusan kewangan lebih baik demi memastikan simpanan persaraan kekal mampan sepanjang hayat. Beliau berkata peningkatan jangka hayat ketika ini menuntut pendekatan baharu terhadap perancangan-perancangan persaraan yang tidak lagi hanya tertumpu kepada pengumpulan simpanan semata-mata. Perancangan persaraan harus melangkaui fasa pengumpulan simpanan dan memberi tumpuan kepada kecukupan dan kemampanan. Kami terus memperluas sokongan kepada ahli bukan sahaja untuk menyimpan tetapi juga untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi memastikan simpanan mereka berkekalan sepanjang hayat serta meninggalkan legasi buat insan tersayang. Menerusi kemudahan iLegacy, ahli KWSP ini kini boleh memindahkan sebahagian simpanan mereka kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat selepas mencapai umur pengeluaran penuh. Kemudahan itu membolehkan pemindahan dibuat kepada pasangan dan anak-anak berumur di bawah umur persaraan minimum kebangsaan 60 tahun serta berstatus warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap. KWSP berkata jumlah pemindahan pula tertakluk kepada lebihan simpanan selepas memikira tahap simpanan mencukupi di bawah rangka kerja kecukupan pendapatan persaraan. Berdasarkan tahap semasa RIA, simpanan asas ditetapkan sebanyak 390,000, simpanan mencukupi 650,000 dan simpanan dipertingkatkan 1.3 juta. Bagi ahli berumur 55 tahun ke atas, pemindahan boleh dibuat daripada akaun 55, manakala bagi ahli berumur 60 tahun ke atas, pemindahan dilakukan daripada akaun emas. Okey, aku tak nak baca keseluruhan tapi kita boleh tengok daripada website sendiri kwsp.gov.my yang mana kalau kita tengok siapakah yang boleh memohon, suami kepada isteri, ibu bapa, yang mana kepada anak-anak termasuk anak tiri dan anak angkat, dan isteri juga kepada suami pun boleh. Yang mana syarat kelayakan warga negara Malaysia, bukan warga negara Malaysia pemahu status tetap, mempunyai jumlah simpanan KWSP melebihi RM650,000, berumur 55 tahun dan ke atas, dan penerima ahli KWSP berumur 60 tahun dan ke atas warga negara Malaysia pemahu status tetap. So, dokumen-dokumen untuk keterangan lebih lanjut, korang boleh pergi ke website kwsp.gov.my. Kalau aku cakap lebih-lebih pun, bukan korang tonton video sampai habis. So, korang yang ada duit banyak dalam korang punya KWSP, barulah korang layak sebenarnya untuk memohon iLegacy ni. Kalau korang setakat ada RM80,000 ataupun RM20 kat bawah akaun satu, baik tak payahlah guys. Okay, itu saja perkongsian. Apa kata korang? Komen saja di ruangan komen di bawah. Aku Faizuan. Assalamualaikum.